sepatah kata Tuhan. Waktu saya menunjukkan tempat jam 11.28 pagi. Alhamdulillah, belah terima kasih kepada tetamu-tetamu yang berada bersama dengan kami di Majlis Walimatul Urus hari ini. Jadi terima kasih diucapkan dan saya ingin memaklumkan sebentar saja lagi kita akan menyaksikan acara perarakan pasangan pengantin baru. Jadi terima kasih kepada pihak keluarga yang telah pun mengambil tempat di ruang hadapan di pintu masuk utama, iaitu pihak keluarga rombongan pengantin lelaki. Jadi bersama dengan ayahanda dan juga bonda pengantin lelaki insya-Allah, dan saya ingin memaklumkan sekali lagi perarakan pasangan pengantin akan melalui laluan utama iaitu pintu masuk utama. Jadi sebagai melancarkan acara ini dan untuk memberikan momen yang terbaik kepada juru gambar dan juga juru video bertugas, kita mohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk tidak melintasi laluan semasa acara perarakan berlangsung, dan mohon kerjasama juga untuk kawal pergerakan anak-anak supaya tidak melintasi laluan utama semasa acara perarakan yang akan berlangsung sebentar sahaja lagi. Jadi saya di sini bagi pihak ayahanda dan juga bonda pengantin perempuan kita, iaitu tuan rumah kita, terus mengalu-alukan semua untuk menikmati juadah-juadah yang telah disediakan, dan juga jadi selamat menjamu selera dan sama-sama kita nantikan acara perarakan pasangan pengantin baru yang akan berlangsung sebentar sahaja lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin dan hadirat yang dihormati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dengan penuh rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, tibalah saat yang dinanti-nantikan dalam Majlis Walimatul Urus pada hari yang penuh keberkatan ini. Majlis dengan ini dengan segala hormat mengumumkan ketibaan pengantin lelaki, yakni saudara Muhammad Nur Zaim bin Uthman, dipersilakan mengambil tempat bagi menyambut kehadiran insan yang bakal menemani perjalanan hidup beliau hingga ke akhir hayat insya-Allah. Hadirin yang dihormati Allah sekalian, kini tibalah detik yang paling indah. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan pengantin perempuan keluar dari kediaman, melangkah penuh sopan menuju ke sisi suami tercinta. Semoga setiap langkah yang diatur pada hari ini menjadi langkah yang diberkati Allah Subhanahu wa taala dan menjadi permulaan sesebuah keluarga yang penuhi kasih sayang, mawaddah warahmah. Alhamdulillah, kini kedua-dua mempelai telah dipertemukan. Marilah kita sama-sama mengiringi perjalanan mereka menuju ke meja santapan beradab dengan memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, dijemput bersama-sama berselawat. Tuan-tuan perempuan, marilah bersama-sama kita memperdengarkan alunan selawat taslim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi ubadik as'adil arabi wal ajam wa imami tayyibata wal haram ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله. Tuan-tuan perempuan muslimin dan juga muslimat yang baru tiba, kita jemput tuan-tuan makan. Dijemput pihak rombongan pengantin lelaki untuk menikmati juadah hidangan, dan pengantin kita dipersilakan untuk menikmati juadah hidangan. Dipersilakan. Bila tuan-tuan perempuan, semerbak bunga seroja dibelai dara pinggitan, lauk pauk penuh semeja, jemput mempelai menikmati juadah hidangan. Dipersilakan. Bila tuan-tuan perempuan, alhamdulillah dipersilakan para hadirin untuk terus menikmati hidangan yang telah disediakan.
Semoga segala juadah yang dinikmati ini menjadi asbab bertambahnya keberkatan dan mengeratkan lagi ukhuwah sesama kita. Baiklah, kepada para tetamu yang baru tiba, selamat datang ke Majlis Walimatul Urus. Dipersilakan menjamu selera dan semoga tuan-tuan dan puan sentiasa berada dalam rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan, saya tinggalkan anda seketika bersama dengan Barakallahu Lakumah daripada Mahir Zain, pastinya menghiburkan. For the rest of my life, I'll be with you. Baiklah tuan-tuan dan puan, alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rezekinya pada hari yang penuh keberkatan ini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebarkanlah salam, berikanlah makan dan eratkanlah silaturahim. Semoga setiap hidangan yang disediakan menjadi asbab bertambahnya kasih sayang dan keberkatan buat kita semua. Para tetamu yang dirahmati Allah sekalian, selain hidangan utama yang begitu lazat daripada catering Kendarat Permai, jangan lepaskan peluang untuk menikmati pelbagai juadah tambahan yang turut disediakan khas buat anda semua. Antaranya kita ada Akil Ice Cream Delicious yang menyegarkan. Seterusnya kita ada Apam Balik Mini yang gebu dan enak. Seterusnya kita ada Cendol yang sejuk menghilangkan dahaga. Dan seterusnya kita ada aneka kuih muih tradisional. Kita ada mi goreng daripada Man Mi Goreng yang menyelerakan sebagai serta pelbagai lagi hidangan tambahan yang menanti untuk dinikmati. Jadi dipersilakan para tetamu menjamu selera dengan penuh tertib. Ambillah sekadar yang diperlukan, elakkan pembaziran dan sama-samalah kita mensyukuri setiap nikmat rezeki yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan. Semoga setiap suapan yang dinikmati menjadi sumber tenaga untuk beribadah, mengeratkan ukhuwah sesama kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati rezeki tuan rumah, para penyedia makanan serta semua yang hadir pada majlis Walimatul Urus yang penuh barakah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah para tetamu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dipersilakan memberikan sedikit ruang dan perhatian. Kini tibalah sesi bergambar sebagai kenangan indah buat kedua-dua mempelai serta seluruh ahli keluarga. Dengan penuh hormat, majlis menjemput kedua-dua belah keluarga rombongan pengantin untuk tampil ke hadapan bagi sesi fotografi bersama pengantin di atas pelamin. Kita dahului dengan ahli keluarga rombongan dululah yang berada di dalam rumah di singgasana pelaminan. Seterusnya dijemput pula ayahanda dan bonda mempelai bersama dengan keluarga terdekat untuk merakamkan kenangan yang pastinya akan menjadi memori sepanjang hayat. Jadi selepas itu dipersilakan adik-beradik kandung, pasangan serta anak-anak masing-masing lah untuk bersama-sama di pelaminan. Kemudian majlis dengan sukacitanya menjemput ibu saudara, bapa-bapa saudara serta seluruh ahli keluarga besar untuk turut bersama-sama bergambar bersama dengan pasangan mempelai. Jadi kepada para tetamu yang menunggu giliran, mohon berikan laluan dan sama-sama kita membantu melancarkan perjalanan sesi fotografi ini. Semoga setiap detik yang dirakam menjadi kenangan yang indah, mengeratkan silaturahim dan sentiasa diberkati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan malu-malu ya, senyuman itu juga satu sedekah. Mari kita hadiahkan senyuman yang paling manis sekali buat pasangan Raja Sehari sebagai kenangan yang tidak ternilai.